tak boleh pusing tangan, tangan sakit, punca tu frozen shoulder dari sini. So dekat bahagian sini dia kalau sudah block, you susah nak pusing tangan. You boleh gunakan dua jari, tekan dekat bahagian sini, tekan dan tangan kanan nak tolak keluar. So ini kena tarik ke kiri. Lepas tu ulang lagi. Tekan, tolak keluar, tarik dalam. Urut dekat bahagian sini. Ulangkan beberapa kali. Lepas tu kedua. Kalau angkat tangan ini sakit, tapi angkat tangan, punca frozen shoulder tu dari bahagian sini. Leher, bahu dengan tangan ini satu urat terlalu tegang. So kena urut macam mana? You boleh gunakan ibu jari untuk urut di bahagian urat sini. Selepas urut sini, bahu jangan lupa tekan dan tarik. Ini adalah kedua. Ketiga, tangan ada masalah frozen shoulder, tak boleh pusing ke belakang, sakit. Okey, ini adalah urat dalaman sini. So dekat dalaman sini, you boleh dekat bawah sini, tekan dan godek. Tekan dan godek. Tekan dan godek. Tekan dan godek. Sampai sini, pusingan sini. Sini kena urut. Sini kalau you ada masalah frozen shoulder, you akan rasa banyak lenguh